Dia ambil kasut bola. Kima. Kau nak tahu dia buat apa? Dia tapak kat dada aku pakai kasut bola. Depan-depan je ni. Cakap banyak podcast. Dia ambil kasut bola. Kima. Kau nak tahu dia buat apa? Dia tapak kat dada aku pakai kasut bola. Depan-depan je ni. Kau tengah tegak je ni. Ya. Dia kata, aku kira sampai 3 je. Kau tak bangun, kau lagi kena teruk kat bawah. Aku dah bangun. Dia bagi lagi sekali. Aku terbaring. Buka kasut. Time tu rumble. Aduh, ramai-ramai. 20 orang. Duk. Macam ni kau boleh hidup lagi? 20 orang. 20 orang. Tapi mesti kau tak boleh brain aku buat apa time tu. Kau Aku diam. Aku elak. macam mana? Aku tahan. Aku elak. Tolak. Tahan. Elak. Apa semua. Aku dah terbaring. Okey, aku terbaring. Aku kira sampai 3 je. Kau tak bangun, kau sakit. 1, 2 aku tak bangun. Kena lagi. Tak. Oh, dia ajak selotop. Okay, dia dah pukul aku 20 orang. Panggil aku. Okay, borak. Dia kata lah, macam mana kau boleh ni kan? Dia cerita lah. Okay, dia cakap aku macam ni. Okay, kita rumble lagi sekali. Baru buy one. Cakap, tak boleh. Aku penat. Sakit. Cakap macam tu. Cakap, aku tak larat. Terus buy one je. Cakap macam tu. Kau nak buy one? Dia ada 2 option. 1, rumble dan buy one. Takkan kau nak tahan badan kau lagi sakit, and then kau nak buy one. Buy one. Okay. Okay, tu je cakap. Kiranya kau nak buy one terus. Buy one terus. Tak payah ni. Kau dah tahu aku buy one dengan siapa. Ada seorang brother ni, nama sama dengan aku, Sami kak. Tiba-tiba datang out of nowhere. Datang keluar. Dia keluar dia macam, aku nak beli tak? Macam tu. Macam main silat tau. 1, 2, okay mula. Biasa badan sakit, kena pukulan. Kena. Aku cakap, gimak ini aku tak boleh duduk diam. Takkan aku nak tak ada lagi kan. Aku bangun pukul dia balik. Yang kat sorakan luar tu, dia lawan. Lawan. So lawan. Aku terbaring kat loka. Bunyi tertapak lagi. Sini tu tolak. Mana boleh. Kau relax lah. Tunggu dia bangun. Okay, bangun. Switch place. So aku jatuh lagi. Tapi kaki aku rasa macam tak sedap. Tengok jari kaki aku. Asal macam lain lah. Diselokit. Lepas tu time tu aku terduduk sebelah sini aku yang tengah berdiri. So aku cakap, tengok kaki aku ni kan. Balik ke? Tengok. Sial lain. Kaki dia tulang balik. Semua hilang. Tak boleh berdua. Aku dah melalak tau. Aku dah menangis. Kau dah penat. And then kau punya jari kaki dah diselokit. Dengan kena rumble lagi. Tak apa botak kau lepak sini. Aku cakap tak nak. Aku nak duduk bawah. Aku nak duduk bilik aku. Nak rehat dalam bilik aku. Tak boleh. Besok ada duha. Solat duha. Tak nak. Aku nak duduk kat dalam bilik aku. Aku tak nak. Aku cakap aku tak nak. Aku nak turun. Botak sekarang ni tengah tak okey. Aku nak kau jaga dia. Besok jangan bagi dia turun duha. Tak nak nampak sangat aku kena pukul. Kiranya kalau duha tu ada warden. Mungkin ada warden. Aku tak ingat. So